Juadah pertama yang jarang orang jual kat bazar Ramadan ialah pisang bakar santan ni. Kalau jumpa memang rare dan korang kena cuba. Biasanya makan bersama biskut ataupun roti. Kemudian yang memang susah nak jumpa ialah lokan bakar. Siapa biasa makan lokan mesti tahu kesedapannya macam mana. Begitu jugalah lemak lembu bakar. Tak banyak tempat yang jual. Okey, selain tu, yang jarang kita jumpa ialah kuih serabai. Korang tahu tak cara nak makan kuih ni? Selain tu ialah burger ikan bilis goreng. Biasanya orang letak sambal ikan bilis atau sambal sahaja, tapi ikan bilisnya hilang. Okey, lepas tu kuih yang namanya tiga beradik ni. Sebab bahan asasnya sama je, tapi boleh buat 3 jenis kuih. Lagi satu kuih yang susah nak jumpa. Namanya ialah kuih jongkong. Pernah makan tak? Dan yang terakhir ialah kuih kelamai. Rupa macam lemang, tapi bukanlah lemang.